Guys, bagi siapa yang tak ada lagi Android box ataupun TV stick, aku recommend untuk korang angkat Suka TV stick. Yang ini ada kelulusan MCMC berbanding dengan TV stick brand lain lah kan. So, bagi siapa yang memang perlukan TV stick ataupun Android box, maka aku recommend untuk korang angkat TV stick Suka ni guys. Tapi bang, apa yang menariknya berkenaan dengan Suka TV stick berbanding dengan Android box lain ataupun TV stick lain? First thing first, korang dapat free 3 bulan Suka TV Premium. So, maksudnya apa bang? Nampak ni guys, aku boleh access Astro Premium League menggunakan Suka TV stick ni sebab dia orang bagi free 3 bulan babe, which memang padu gila guys. Korang tengok ni, dia punya ni adalah sync Astro tengah live Astro Premier League yang korang boleh access dekat Suka TV stick guys. Bukan setakat tu je, bagi korang yang ada mak-mak yang suka layan drama Melayu tu, kau nampak ni guys, macam-macam drama Melayu korang boleh tengok. Memang tak terhabis despite Suka ada provide 3 bulan free kan premium. So macam-macam drama yang korang boleh tengok guys. Suka TV Premium ni pun siap provide sekali movie yang korang boleh tengok and access terus on the spot menggunakan Suka TV stick ni. So overall memang aku rasa berbaloi gila lah kalau korang angkat Suka TV stick ni. Harga dia pun memang kebetulan tengah promo, setiap lagi dapat free 3 langganan 3 bulan tu. So memang rugi kalau korang tak access benda ni guys. Also yang banyak berkenaan dengan TV stick Suka ni, kita ada juga live TV yang kita boleh access pelbagai TV lah. Seperti kau tengok ada TV 1, TV 2, ada TV Sarawak, ada juga dia punya drama hebat semua, dan juga Astro macam Astro Oasis, Astro Ceria, dan juga even Astro Premier League, macam-macam lagi guys. Also despite Suka TV stick ni power by Android, so korang boleh juga access any Google app, YouTube atau apa benda app yang korang nak access tanpa masalah, which memang sangat nice guys. Seperti korang tengok, aku boleh buka YouTube on the spot dekat Suka TV stick ni. So ok lah, nice lah kan. Macam-macam kita boleh tengok lah dekat video YouTube. Contoh kalau kita nak dengar lagu raya ke, nak tengok movie ke, nak tengok trailer apa-apa pun boleh menggunakan YouTube yang ada dekat Suka TV stick ni. Overall aku nak cakap dari segi performance dia memang smooth lah. So far aku guna dari segi UI interface untuk Suka TV tu install, dan juga even Google app dia semua memang berjalan dengan lancar guys. So kalau sekiranya kau minat nak beli Suka TV stick ni, aku akan provide link in description. Harga memang tengah promo selepas korang tengok video ni sekarang. Macam aku cakap again, korang dapat free 3 bulan premium kalau korang beli sekarang. So cepat beli sebelum harga promo tu habis guys.